Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan tugasan kedua untuk kursus profesional keguruan. Tajuk yang kami pilih ialah penyalahgunaan media sosial dalam pendidikan oleh kalangan guru. Pembentangan ini akan dilakukan oleh saya sendiri, Hazwani binti Zahari, disusuli dengan rakan pembentang yang lain, Nur Kamil Naim dan juga Nora Azira Tamuzi. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan ini dengan subtopik pengenalan terlebih dahulu. Seorang guru bukan sekadar pendidik tetapi juga menjadi role model kepada pelajar mereka. Di zaman yang moden ini, penggunaan digital semakin meluas dalam kalangan masyarakat, tidak terkecuali oleh individu yang bergelar seorang guru. Guru biasanya menggunakan platform seperti WhatsApp, Facebook, TikTok dan juga Instagram untuk berkomunikasi dengan pelajar mereka, berkongsi bahan pembelajaran serta berinteraksi dengan rakan sekerja mereka. Namun, tanpa kawalan dan kesedaran etika, penyalahgunaan media sosial oleh guru boleh mencetuskan pelbagai isu. Apakah isu tersebut? Yang pertama, penyebaran maklumat sulit pelajar tanpa kebenaran. Yang kedua, interaksi tidak profesional antara guru dan pelajar. Yang ketiga, penyiaran kandungan yang tidak sesuai seperti komen negatif tentang sekolah atau murid mereka. Dan yang keempat, pelanggaran privasi dan keselamatan data pendidikan. Kita boleh lihat menurut Kod Etika Perguruan KPM tahun 1988, seorang guru perlulah menjaga imej dan integriti profesional mereka dalam setiap aspek, termasuklah dalam talian. Namun, penyalahgunaan media sosial oleh guru semakin membimbangkan sekarang ni. Contohnya apa? Berkongsi maklumat sulit pelajar tanpa kebenaran. Ianya melanggar Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Yang kedua, menghantar mesej tidak profesional kepada pelajar. Ini boleh mencetuskan salah faham dan salah laku seorang guru. Dan yang ketiga, meluahkan isu sekolah secara terbuka di media sosial. Ianya sangatlah salah kerana melanggar Kod Etika Guru yang menekankan disiplin serta kesetiaan kepada organisasi masing-masing. Baiklah, pembentangan kali ini akan merangkumi 4 aspek. Yang pertama, menganalisis pandangan pakar mengenai penyalahgunaan media sosial oleh guru. Yang kedua, mengenal pasti punca utama yang menyumbang kepada isu ini. Yang ketiga, membincangkan implikasi terhadap pembelajaran digital dan juga profesion seorang guru. Dan yang keempat, kami akan menerangkan cadangan langkah penyelesaian berdasarkan dasar dan perundangan yang sedia ada. Untuk memahami lebih lanjut tentang isu ini, kami telah menemubual 3 pakar dalam bidang pendidikan. Yang pertama dari Puan Nur Aini binti Rahim yang merupakan guru senior Bahasa Melayu SMJK Chanwa Seremban. Yang kedua, Ketua Panitia Puan Latifah binti Sharif dari SMK Serting Hili Complex dan juga Puan Jarnawati binti Jaafar yang merupakan Kaunselor Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pepatih. Penyalahgunaan media sosial oleh guru bukan lagi satu isu yang kecil. Ia telah mendapat perhatian arus perdana dan juga pihak berkuasa kerana memberi kesan yang besar kepada profesional guru dan juga sistem pendidikan. Jadi berikut merupakan beberapa kes yang dilaporkan dalam keratan akhbar yang menunjukkan realiti isu ini di sekolah-sekolah Malaysia. Mari kita lihat. Yang pertama, keratan dari Astro Awani yang bertajuk Kes Guru Jadikan Murid Konten Media Sosial. Jadi kes ini melibatkan guru yang menggunakan murid sebagai kandungan di media sosial mereka seperti TikTok dan Instagram tanpa kebenaran ibu bapa daripada pelajar. Ada guru yang merakam pelajar dalam situasi tertentu dan kemudian memuat naik untuk menarik tontonan dan meningkatkan populariti mereka di media sosial. Jadi apa implikasi daripada kes ini? Yang pertama, sudah semestinya melanggar Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 kerana maklumat dan wajah murid dipaparkan tanpa persetujuan.
Yang kedua, murid mungkin berasa tertekan atau dieksploitasi menyebabkan kesan psikologi terhadap mereka. Dan yang ketiga, dapat menjejaskan imej guru kerana masyarakat melihat mereka lebih mengejar populariti berbanding menjalankan tugas sebagai pendidik. Jadi masalah ini berlaku kerana tiada garis panduan khusus mengenai batas penggunaan media sosial oleh guru. Guru mungkin tidak berniat buruk, tetapi mereka kurang kesedaran tentang kesan jangka panjang terhadap murid dan profesional keguruan. Jadi, apakah langkah penyelesaiannya? Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu meletakkan kod etika digital khusus untuk guru dalam penggunaan media sosial. Jadi, kita boleh lihat daripada link yang saya bagi. Okey, yang kedua, kes guru tular isu dalaman sekolah di media sosial. Laporan oleh Cosmo Digital tahun 2024. Jadi dalam kes ini, seorang guru menularkan isu dalaman sekolah di Facebook yang menyebabkan persepsi negatif terhadap sekolah tersebut. Jadi guru tersebut meluahkan rasa tidak puas hati terhadap pihak pentadbir secara terbuka yang akhirnya mencemarkan imej sekolah tersebut. Jadi apakah implikasi untuk kes ini? Yang pertama, juga melanggar kod etika perguruan yang menetapkan bahawa sebarang isu dalaman perlu diselesaikan melalui saluran rasmi, bukan di media sosial. Yang kedua, sudah semestinya dapat menyebabkan tindakan disiplin terhadap guru tersebut, termasuklah amaran dan juga pertukaran sekolah lain. Dan yang ketiga, mungkin dapat menjejaskan hubungan antara guru, pihak pentadbir dan juga golongan ibu bapa kerana masyarakat luar telah mendapat gambaran yang buruk terhadap sekolah tersebut. Jadi kes ini menunjukkan bahawa guru mungkin kekurangan saluran rasmi untuk menyuarakan pendapat mereka, menyebabkan mereka memilih media sosial sebagai tempat untuk mereka meluah. Walaupun hak kebebasan bersuara itu ada, guru masih perlu menjaga integriti dan profesional agar tidak menjejaskan imej sekolah mereka. Jadi apakah langkah penyelesaian? Bagi saya, pihak sekolah perlulah menyediakan saluran komunikasi dalaman yang lebih baik untuk guru supaya mereka dapat meluahkan isu dan ketidakpuasan hati dengan menggunakan saluran yang betul. Yang kedua, guru perlu mendapat bimbingan tentang cara menyuarakan pendapat secara profesional tanpa mencemarkan imej guru tersebut sendiri dan juga mencemarkan imej nama baik sekolah. Itu sahaja, dan mari kita lihat kepada topik utama kita, iaitu pandangan pakar yang telah kami temubual untuk menjawab beberapa soalan yang kami. Baiklah, ini merupakan soalan yang telah kami guna untuk sesi temubual bersama 3 pakar, iaitu guru kaunseling, ketua panitia bahasa Melayu dan juga guru senior bahasa Melayu. Soalan ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai penyalahgunaan media sosial dalam kalangan guru serta apakah kesannya dalam profesional keguruan. Jadi kita akan lihat satu persatu. Baiklah, untuk soalan yang pertama, bagaimana tahap kesedaran guru terhadap etika penggunaan media sosial dalam konteks pendidikan? Jadi kita lihat jawapan setiap daripada pakar yang telah kami temubual. Dari guru kaunseling, beliau menyatakan bahawa kesedaran guru terhadap etika penggunaan media sosial masih berada pada tahap sederhana. Walaupun ramai guru tahu batas profesional, terdapat juga yang secara tidak sedar telah melanggar etika yang ditetapkan, seperti berkongsi kandungan tidak sesuai atau memberikan komen negatif tentang pelajar dan sekolah secara terbuka di media sosial. Jadi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesedaran melalui latihan khusus supaya guru memahami batasan dan tanggungjawab mereka dalam penggunaan media sosial.
Jadi pada pendapat saya, isu ini bukan sahaja berkaitan dengan kesedaran tetapi juga sikap guru itu sendiri dalam membezakan antara urusan peribadi dan profesional. Walaupun latihan boleh membantu, tetapi sikap tanggungjawab dalam menggunakan media sosial itu adalah sangat penting dan paling utama. Oleh itu, setiap guru harus sentiasa menilai kandungan yang ingin dikongsikan agar tidak melanggar etika keguruan. Jadi kita lihat kepada jawapan Ketua Panitia Bahasa Melayu. Menurut beliau, ramai guru menggunakan media sosial tanpa menyedari bahawa setiap tindakan mereka boleh memberikan kesan kepada imej profesional. Contoh, ada guru yang berkongsi bahan pengajaran tanpa menyemak kesahihan yang membolehkan pelajar itu keliru. Yang mana ini sangatlah tidak boleh dipandang remeh. Jadi ini membuktikan bahawa latihan literasi digital yang lebih menyeluruh perlu diberikan kepada guru agar mereka lebih berhati-hati dalam berkongsi maklumat di media sosial. Jadi saya bersetuju bahawa latihan literasi digital ini amat diperlukan. Tetapi pada masa yang sama, guru perlu mempunyai sikap proaktif dalam menilai kesahihan sesuatu maklumat sebelum dikongsikan kepada masyarakat. Dengan cara ini, media sosial boleh menjadi alat pendidikan yang lebih berkesan tanpa menjejaskan kualiti ilmu yang disampaikan kepada pelajar. Jadi terlihat daripada jawapan guru senior Bahasa Melayu, beliau berpendapat bahawa sesetengah guru masih melihat media sosial sebagai ruang peribadi dan tidak sedar bahawa tingkah laku mereka boleh mempengaruhi kredibiliti mereka sebagai pendidik. Jadi ada guru yang terlalu terbuka berkongsi pendapat politik atau peribadi yang boleh menimbulkan kontroversi. Oleh itu, kesedaran bahawa media sosial bukan sekadar platform peribadi tetapi juga mencerminkan profesional seorang guru perlulah ditanam dalam setiap kalangan pendidik. Jadi saya berpandangan bahawa pihak pentadbir sekolah juga penting dalam memberi peringatan kepada guru mengenai batas penggunaan media sosial. Mungkin pihak sekolah boleh mengadakan satu sesi taklimat yang mana setiap guru ini haruslah memahami kesan tingkah laku mereka dalam penggunaan digital sekiranya mereka tidak menggunakan media ini dengan jalan yang betul. Kita lihat pula pada soalan yang kedua, adakah penyalahgunaan media sosial oleh guru semakin meningkat dan apakah bentuk penyalahgunaan yang sering berlaku? Jawapan dari guru kaunseling, beliau mengesahkan bahawa kes penyalahgunaan media sosial oleh guru semakin meningkat. Bentuk penyalahgunaan ini yang sering berlaku termasuklah penyebaran maklumat sulit pelajar, komen negatif terhadap sekolah ataupun rakan sekerja mereka sendiri serta interaksi yang terlalu peribadi dengan pelajar. Jadi ini membuktikan bahawa pemantauan lebih ketat dan tindakan disiplin yang tegas perlu dilaksanakan untuk menangani masalah itu. Jadi kalau pendapat saya sendiri, pemantauan sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, perlu ada hukuman yang jelas dan setimpal terhadap guru yang melanggar etika digital. Dengan adanya tindakan tegas ini, ia mungkin dapat memberi kesedaran kepada guru-guru lain yang mana mereka menyalahgunakan juga media ini. Jadi, mereka akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Okey, dari Ketua Panitia dan juga guru senior, mereka berkongsi pendapat yang sama, iaitu salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling ketara ialah perkongsian maklumat tanpa menyemak kesahihannya terlebih dahulu. Jadi guru yang ingin membantu pelajar kadang-kadang berkongsi bahan pengajaran dari sumber yang tidak sahih, yang mana boleh membawa kesan dan salah faham dalam proses pembelajaran. Oleh itu, perlulah ada satu garis panduan rasmi yang mana mengawal perkongsian bahan pendidikan secara dalam talian bagi memastikan maklumat yang disebarkan itu adalah tepat dan berkualiti. Jadi, bagi pendapat saya, selain garis panduan rasmi, guru juga perlulah
dipupuk dengan budaya berfikir secara kritis sebelum menyebarkan sesuatu maklumat. Sekolah boleh menggalakkan guru menggunakan sumber yang sahih seperti laman web pendidikan rasmi dan juga artikel dari jurnal yang akademik, bersifat akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan perbincangan ini dari sudut punca dan implikasi penyalahgunaan media oleh guru-guru berdasarkan dapatan dan temubual yang telah dijalankan. Berikut merupakan rumusan daripada ketiga-tiga temubual yang telah dijalankan. Baik, punca yang pertama ialah kurangnya kesedaran etika digital, yang mana guru tidak didedahkan secara formal tentang kepentingan etika digital. Hal ini bersangkut paut dengan tiadanya latihan dan khusus mengenai penggunaan teknologi secara beretika. Hal ini menyebabkan guru-guru kadang-kadang alfa atau leka dengan apabila menggunakan platform-platform digital, sama ada dengan menggunakan ID delima ataupun menggunakan ID peribadi. Seterusnya, guru-guru ada juga yang menggunakan media digital tanpa memahami implikasi moral dan undang-undang. Ini juga bertitik tolak daripada apa yang kita nyatakan sebagai tiada latihan khusus mengenai teknologi secara beretika. Penggunaan teknologi secara beretika lah. Perkara ini harus kita teliti semula supaya satu garis panduan dapat diwujudkan. Seterusnya, tiada garis panduan jelas daripada KPM. Ini rentetan daripada perkara tadi juga. Kurikulum dan dasar sedia ada tidak menekankan aspek etika digital secara mendalam. Hal ini mungkin kerana perkara ini mungkin terlepas pandang daripada pihak KPM apabila membangunkan dasar, apatah lagi dasar-dasar yang wujud sebelum ledakan teknologi ini berlaku. Seterusnya, kita puncanya kenapa tiada garis panduan adalah kerana kekurangan bahan rujukan rasmi yang boleh dijadikan panduan oleh guru. Yang rasminya itu tiada. Mungkin ada panduan, tapi panduan yang tidak secara rasmi dalam surat perkara yang ikhtisas mungkin belum dikeluarkan. Seterusnya, tiada sistem pemantauan berkesan untuk memastikan pematuhan etika digital. Sebenarnya ini sukar juga lah, sebab tidak mungkin ketua jabatan di sekolah, pengetua guru besar, PGB, boleh mengambil langkah yang proaktif untuk mengawasi pematuhan etika digital. Tak mungkinlah beliau kena periksa satu-satu peranti guru. Agak sukarlah untuk dijalankan perkara ini. Mungkin boleh dinyatakan kemudian apa yang perlu dilakukan pada masa-masa yang akan datang. Baik, seterusnya kita lihat dulu punca dan implikasi penyalahgunaan media. Baik, yang pertama kita ada tekanan kerja dan emosi. Yang ini bersangkut paut dengan beban tugas yang tinggi menyebabkan kurangnya fokus terhadap etika digital. Jadi guru-guru mungkin apabila ada tekanan kerja, ada tekanan emosi, mereka ingin meluahkan sesuatu. Dan di mana mereka boleh meluahkan di media sosial lah. Hal ini mungkin menjadi penyebab mereka terlupa akan etika digital yang harus dipatuhi kerana terbeban dengan kerja, terbeban dengan emosi, maka mereka lupa pada etika digital yang perlu dipatuhi oleh mereka lah. Baik, seterusnya kita ada stres dan keletihan yang boleh mengakibatkan keputusan yang kurang beretika dalam penggunaan media digital. Rentetan daripada tadilah, kerana terlalu stres, kerana terlalu letih, guru-guru ini mungkin mengabaikan etika penggunaan media digital. Sebab mereka tidak ada tempat untuk menyalurkan keletihan dan tekanan tersebut. Seterusnya, kurangnya sokongan emosi dan profesional dalam menghadapi cabaran teknologi. Ini bertitik tolak daripada tadilah, stres dan keletihan, dan kemudian tiada pula sokongan emosi dari sudut profesional.
ataupun guru-guru ini sebenarnya malu untuk mendapatkan sokongan emosi. So hal ini juga boleh menyebabkan kurang etika dalam penggunaan media sosial dan media digital. Okey, seterusnya kita ada keterbukaan media sosial tanpa kawalan. Kita tahu dalam dunia tanpa sempadan, media sosial ini dapat diakses tanpa kawalan tanpa kawalan yang menyeluruh. Mungkin ada beberapa sekatan, tetapi sekatan-sekatan tersebut tidaklah begitu berjaya mengawal dengan ketat penggunaan media ini. Lagipun kalau media sosial ini dikawal secara ketat, maka kebebasan suara pula akan hilanglah. Jadi jadi kita perlu ada titik tengah di mana kawalan dan di mana kebebasan itu perlu berada di tengah-tengah. So, terus kita lihat disebabkan itu maklumat dan kandungan negatif mudah diakses tanpa tapisan, pornografi, maklumat-maklumat sensitif dan sebagainya boleh diakses tanpa tapisan kerana guru sendiri yang tahu. Tiada sistem kawalan kendiri yang ketat dalam kalangan pengguna. Yang ini ialah pengguna berdasarkan faktor-faktor tadi, tekanan, garis panduan dan sebagainya. Sistem kawalan sendiri itu dia kurang. Baik, seterusnya penyebaran berita palsu dan maklumat mengelirukan tanpa kesedaran akibat. Ini sama juga yang tadi kerana mungkin terlalu stres, mungkin emosi dan sebagainya. Dan ditambah pula dengan keterbukaan media sosial ini, maka penyebaran maklumat berita palsu pun lebih cepat. Berbanding kalau tiada media sosial, berita palsu mungkin tersebar juga tapi agak lambat kerana mulut ke mulut kan. Tapi sekarang daripada satu mulut boleh pergi ke pelbagai orang ramai. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula punca dan implikasi penyalahgunaan media. Implikasi yang ini lebih kepada implikasi. Kita lihat baik, implikasi yang pertama ialah kesan negatif kepada imej guru lah. Apabila guru membuat posting berbaur perkauman, sebagai contoh 3R, race, religion dan royalty, raja, bangsa dan juga agama, menyebabkan kesan negatif itu berlaku kepada bukan sahaja seorang guru tetapi seluruh imej guru. Guru boleh dilihat sebagai kurang profesional jika melanggar etika digital seperti yang saya sebutkan tadi. Seterusnya, kepercayaan masyarakat terhadap kredibiliti guru juga boleh terjejas. Masyarakat sudah tidak percaya guru sebagai penyebar ilmu pengetahuan. Implikasi seterusnya ialah penyebaran maklumat yang tidak sahih, yang mana guru mungkin secara tidak sengaja menyebarkan maklumat palsu yang boleh menjejaskan pemahaman pelajar lah. Jadi ini masalahlah, pelajar tidak dapat info yang sebetulnya. Seterusnya, penyebaran berita tidak sahih juga boleh mencetuskan panik dan salah faham dalam kalangan ibu bapa serta masyarakat. Sebab yang menyebarkannya guru, maka banyak follower, banyak pengikut, maka mungkin berita tidak sahih ini boleh mencetuskan panik dalam kalangan ibu bapa dan masyarakat. Apabila masyarakat ibu bapa percaya pada guru yang menyebarkan berita palsu ini, maka menyebabkan ibu bapa tersebut panik. Seterusnya, kita ada tekanan psikologi kepada pelajar dan guru. Apabila implikasi ini salah satu implikasinya lah. Apatah lagi apabila guru-guru menerima kecaman. Guru boleh mengalami tekanan akibat kecaman dalam talian atau salah faham dalam komunikasi digital disebabkan mungkin berita palsu ke apa masalah-masalah tadi, menyebabkan guru-guru ini menerima kecaman dan seterusnya akan jadi lebih stres. Okey, seterusnya pelajar juga mungkin terdedah kepada buli cyber atau tekanan akibat bebanan kerja digital. Ini kita lihat apabila guru-guru tadi mungkin menggunakan media digital dan dia boleh berjangkit kepada pelajar yang terdedah juga kepada buli cyber. Mungkin guru mengupload, memuat naik gambar pelajar-pelajarnya berbuat sesuatu menari dan sebagainya yang tidak diterima oleh masyarakat. Mungkin pelajar tersebut pula yang akan kena buli cyber. Seterusnya, kehilangan sempadan antara kehidupan peribadi dan profesional boleh mengakibatkan stres guru. Dah tak ada lagi dah. Masa peribadi guru kadang-kadang sudah tidak ada apabila digital ini, media digital ini berkuasa.
So 24 jam, kerja guru jadi 24 jam lah. Itu jadi masalah. Baik. Seterusnya yang keempat, kita ada kebergantungan terhadap media sosial dan media berasaskan internet dalam PDPC. Guru mungkin terlalu bergantung pada platform digital sampai mengabaikan kaedah-kaedah yang kaedah-kaedah tradisional yang mungkin lebih berkesan. So kita patut ada jalan tengah lah, ada titik tengah penggunaan pengajaran tradisional dan juga media digital. Seterusnya hal ini menyebabkan apabila berlakunya masalah akses internet, jadi langsung tak jadi PDPC itu, sedangkan boleh saja ditukar kepada pengajaran tradisional. Seterusnya, murid berisiko kurang berinteraksi secara langsung kerana lebih bergantung kepada bahan digital. Bergantung pada bahan digital semata-mata, jadi secara sosialnya murid agak kurang bersosial. Baik, kita lihat cadangan langkah mengatasi. Yang pertama kita ada latihan profesional digital. Kena bagi latihan lah pada guru-guru. Menyediakan kursus berkala untuk meningkatkan kefahaman guru tentang etika digital, mengadakan bengkel dan seminar berkaitan keselamatan cyber kerana keselamatan media sosial ni, dan memastikan guru mendapat pendedahan terhadap undang-undang berkaitan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Seterusnya, penguatkuasaan garis panduan oleh sekolah. Sekolah mungkin boleh buat satu garis panduan terhadap guru-guru di bawah seliaannya, untuk menjadikan guru-guru lebih berdisiplin lah dalam penggunaan media digital. Dan akhir sekali ialah kempen kesedaran etika digital yang mana program ini boleh dilakukan secara berkala untuk guru, pelajar dan ibu bapa sendiri. Seterusnya, mempromosikan penggunaan media digital secara beretika melalui poster, video dan ceramah. Buat kempen. Dan seterusnya, melibatkan komuniti dalam usaha mendidik tentang kepentingan teknologi digital. Semoga dengan cadangan-cadangan untuk mengatasi perkara ini dapat mengurangkan impak negatif penggunaan media digital dalam kalangan guru-guru. Baik, itu sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, saya akan menyambung perkara-perkara lain, iaitu cabaran. Kita lihat kepada cabaran. Apakah soalannya? Apakah cabaran dalam mengawal sela aktiviti guru di media sosial tanpa melanggar hak kebebasan bersuara? Mengawal sela aktiviti guru di media sosial adalah cabaran yang kompleks kerana ia melibatkan aspek etika, undang-undang serta hak kebebasan bersuara yang dijamin dalam perlembagaan. Menurut pakar iaitu guru kaunseling, memberi respon bahawa guru perlu pandai menentukan sempadan antara hak kebebasan bersuara dan etika profesionalisme. Contohnya, hak kebebasan bersuara ini merupakan hak asasi setiap individu, termasuklah kita sebagai guru. Walau bagaimanapun, sebagai penjawat awam yang memainkan peranan dalam mendidik generasi muda, guru juga tertakluk kepada etika dan disiplin profesion perguruan. Guru juga berhak untuk menyuarakan pendapat berkaitan isu pendidikan, sosial dan politik. Seterusnya, guru juga boleh menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan rakan sekerja dan masyarakat. Dan juga boleh berkongsi bahan pendidikan secara dalam talian. Namun, guru juga bertanggungjawab untuk tidak menghina atau merosakkan reputasi organisasi pendidikan. Guru juga tidak boleh menyebarkan maklumat yang boleh mencetuskan kekeliruan atau ketegangan dalam masyarakat. Guru juga tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh mencemarkan imej profesion perguruan. Seterusnya kita lihat kepada respon untuk Ketua Panitia Bahasa Melayu, iaitu beliau berkata kesukaran memantau aktiviti media sosial guru secara berkesan dan efektif, yang mana
Media sosial adalah platform peribadi yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk berkongsi pendapat dan maklumat. Namun, apabila guru membuat hantaran yang bercanggah dengan nilai profesionalisme, ia juga boleh menimbulkan isu disiplin. Cabaran utamanya ialah tiada sistem pemantauan yang sistematik, yang mana sekolah atau pihak berkuasa pendidikan tidak mempunyai alat atau kaedah rasmi untuk menilai aktiviti media sosial guru tanpa melanggar hak privasi mereka. Kemudian, sempadan antara kehidupan peribadi dan profesional, yang mana guru juga merupakan individu yang berhak mempunyai kehidupan peribadi. Jadi, jika mereka menggunakan akaun peribadi untuk berkongsi pendapat, adakah ia boleh dianggap sebagai satu kesalahan profesional? Kemudian, maklumat boleh dimanipulasikan oleh pihak tertentu, yang mana sesetengah hantaran yang dibuat oleh guru mungkin diubah suai, disalah tafsir atau dipetik di luar konteks, yang menyebabkan salah faham dan implikasi disiplin yang tidak wajar. Kita lihat kepada pandangan guru senior bahasa Melayu, iaitu beliau berkata agak sukar untuk menangani kes penyalahgunaan media sosial tanpa tindakan berlebihan, yang mana kita boleh lihat terdapat kes di mana guru dikenakan tindakan disiplin kerana menyuarakan pendapat atau berkongsi kandungan yang kontroversi walaupun tiada niat untuk mencetuskan ketegangan. Contoh kes yang boleh mencetuskan kontroversi, yang mana seorang guru yang mengkritik dasar pendidikan secara terbuka di media sosial. Kedua, seorang guru yang berkongsi pandangan politik peribadi yang mungkin tidak sehaluan dengan pihak tertentu. Dan yang terakhir, seorang guru yang memuat naik gambar atau video aktiviti sekolah tanpa kebenaran walaupun tanpa niat buruk. Jadi, tindakan yang terlalu keras atau tidak adil boleh menyebabkan guru takut untuk berkongsi pandangan mereka walaupun dalam ruang akademik yang sihat. Seterusnya, melemahkan semangat guru untuk menggunakan media sosial secara produktif. Dan akhirnya, guru juga akan menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan masyarakat bahawa guru tidak mempunyai hak bersuara. Isu yang seterusnya, penambahbaikan dan cadangan, yang mana soalannya berbentuk apakah peranan latihan dan kursus profesional dalam membantu guru memahami batasan penggunaan media sosial. Kita boleh lihat latihan dan kursus profesional memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran guru mengenai etika dan perundangan berkaitan penggunaan media sosial dalam pendidikan. Kita lihat seperti pandangan yang diberikan oleh guru kaunseling, yang mana guru perlu meningkatkan kesedaran terhadap etika profesionalisme. Iaitu, kita boleh lihat latihan dan kursus profesionalisme yang dapat memberi pendedahan kepada guru tentang kod etika dan garis panduan profesionalisme dalam menggunakan media sosial. Guru juga akan dididik mengenai batasan dalam berinteraksi dengan pelajar secara maya, perkongsian maklumat yang sesuai serta kepentingan menjaga imej diri dan institusi pendidikan. Kursus ini juga boleh menekankan kesan penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran maklumat yang palsu atau komen tidak profesional yang boleh menjejaskan reputasi kita sebagai seorang guru. Kemudian, merujuk kepada respon Ketua Panitia Bahasa Melayu, iaitu guru perlu memahami implikasi perundangan dan tindakan disiplin, yang mana kita boleh lihat contohnya melalui latihan khas yang kita hadiri. Guru dapat memahami aspek perundangan berkaitan dengan
penggunaan media sosial. Ini termasuk undang-undang mengenai fitnah cyber, penyebaran maklumat sulit, gangguan seksual dalam talian dan penyalahgunaan hak cipta. Guru yang mendapat latihan ini akan lebih berhati-hati dalam membuat hantaran atau komen di media sosial kerana mereka sadar tentang tindakan disiplin dan undang-undang yang boleh dikenakan sekiranya melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. Seterusnya kita lihat kepada respon guru Senior Bahasa Melayu yang mana beliau mengatakan guru dapat meningkatkan kemahiran dalam menggunakan media sosial secara produktif. Okey, mari kita lihat. Okey. Selain mengelakkan penyalahgunaan kursus, profesional juga dapat mendidik guru tentang cara menggunakan media sosial sebagai alat pendidikan yang efektif. Guru boleh belajar mengenai kaedah membina bahan pembelajaran digital yang menarik, menggunakan platform media sosial secara interaktif untuk berkomunikasi akademik, serta memanfaatkan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran jarak jauh ataupun PDPR. Dengan pemahaman ini, guru akan lebih berdisiplin dalam penggunaan media sosial dan tidak menyalahgunakannya untuk perkara yang tidak berkaitan dengan profesion keguruan mereka. Itu soalan untuk penambahbaikan dan cadangan yang mana bagaimana teknologi boleh dimanfaatkan untuk memantau dan mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan guru tanpa melanggar hak kebebasan bersuara. Iaitu penggunaan teknologi untuk memantau dan mengawal aktiviti media sosial juga guru perlu dilaksanakan dengan seimbang agar tidak melanggar hak kebebasan bersuara mereka. Okey, kita boleh lihat respon bagi guru kaunseling sama dengan guru senior bahasa Melayu, iaitu mereka menyatakan mewujudkan sistem pemantauan berasaskan kecerdasan buatan AI secara automatik. Okey, apa itu yang kita boleh lihat? Okey, teknologi kecerdasan buatan AI ini boleh digunakan untuk menganalisis dan menapis kandungan yang dimuat naik oleh guru di platform media sosial tanpa perlu pemantauan manusia yang berlebihan. Yang mana sistem AI boleh mengesan kata kunci sensitif atau kandungan yang melanggar etika dan memberi amaran kepada guru sebelum mereka menyiarkannya secara terbuka. Dengan cara ini, kebebasan bersuara masih terjamin tetapi guru akan lebih berhati-hati dalam perkongsian mereka di media sosial kerana mendapat peringatan awal sebelum tindakan diambil. Okey, seterusnya. Respon untuk Ketua Panitia Bahasa Melayu pula menyatakan membangunkan garis panduan digital dan aplikasi kawalan kendiri. Okey, mari kita lihat contohnya apa yang beliau katakan. Teknologi boleh dimanfaatkan dengan menggunakan aplikasi atau portal khas yang membolehkan guru menilai sendiri kandungan yang sesuai atau tidak sebelum disiarkan ke media sosial. Aplikasi ini boleh memberikan markah atau status risiko terhadap sesuatu hantaran, memberi cadangan untuk penambahbaikan atau mengingatkan guru tentang garis panduan KPM itu sendiri berkaitan penggunaan media sosial. Dengan pendekatan ini, guru masih bebas bersuara tetapi dalam lingkungan yang lebih bertanggungjawab dan beretika. Untuk penambahbaikan dan cadangan ialah apakah saranan anda kepada guru bagi memastikan mereka menggunakan media sosial secara beretika dan profesional? Penggunaan media sosial dalam kalangan guru perlu dikawal dengan baik bagi memastikan ia tidak menjejaskan imej profesion perguruan, kredibiliti individu serta hubungan dengan pelajar dan masyarakat. Kita lihat respon bagi guru kaunseling. Beliau mengatakan guru perlu sentiasa mematuhi garis panduan dan etika profesionalisme. Okey, mari kita lihat dengan lebih terperinci apa yang beliau katakan. Okey, guru
perlu sentiasa mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh KPM serta kod etika profesionalisme perguruan dalam setiap interaksi mereka di media sosial. Mereka perlu memastikan tidak berkongsi maklumat sulit berkaitan sekolah atau murid, mengelakkan komen provokatif atau menghasut terhadap pihak tertentu, tidak memuat naik kandungan yang tidak sesuai seperti bahan berunsur politik, melampau, perkauman atau fitnah. Dengan mematuhi garis panduan seperti yang disebutkan sebentar tadi, guru dapat menggunakan media sosial secara bertanggungjawab dan mengelakkan sebarang implikasi undang-undang. Selain itu, respon untuk Ketua Panitia Bahasa Melayu pula, guru boleh menggunakan media sosial sebagai platform perkongsian ilmu kepada orang ramai. Yang mana kita dapat lihat sebagai pendidik, guru boleh menjadikan media sosial sebagai medium positif untuk berkongsi bahan pembelajaran dan berinteraksi dengan komuniti pendidikan. Contohnya, guru juga boleh membuka laman Facebook atau YouTube pendidikan untuk berkongsi kaedah pengajaran yang berkesan. Selain itu, menggunakan Twitter atau LinkedIn untuk membincangkan isu-isu pendidikan secara profesional. Seterusnya, guru juga boleh berkongsi tips pembelajaran dan motivasi kepada pelajar melalui platform digital. Dengan pendekatan ini, media sosial bukan sahaja membantu guru mengembangkan ilmu tetapi juga memperkasakan profesionalisme mereka dalam dunia pendidikan. Okey, mari kita lihat respon guru senior Bahasa Melayu pula. Beliau mengatakan guru perlu sentiasa mengamalkan sikap berhati-hati dan berfikir sebelum berkongsi. Okey, apa yang beliau katakan? Guru perlu berhati-hati sebelum memuat naik sesuatu di media sosial bagi mengelakkan kesan negatif terhadap diri sendiri dan juga profesion perguruan itu. Mereka boleh mengamalkan prinsip think sebelum berkongsi sesuatu. T merujuk kepada true, yang mana adakah maklumat ini benar? Mereka perlu tanya diri mereka sendiri sebelum mereka berkongsi. Hash iaitu helpful. Adakah ia bermanfaat kepada orang lain? Fikir dulu, adakah konten ini bermanfaat kepada orang lain atau tidak? I, inspiring, iaitu adakah ia memberi motivasi atau kesan positif sebelum guru itu hendak berkongsi maklumat. And necessary, adakah perkongsian ini perlu atau tidak? Patut ke guru itu berkongsi? Dan K, kind. Adakah ia sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain? Kita perlu letakkan tempat kita di setiap kasut semua orang supaya kita boleh lepas ini berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu maklumat. Dengan berhati-hati dalam memuat naik kandungan, guru dapat mengelakkan kontroversi, salah faham atau tindakan disiplin yang boleh menjejaskan reputasi mereka. Dari kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa penyalahgunaan media sosial dalam kalangan guru merupakan antara cabaran yang perlu ditangani dengan tegas. Kemudian, guru perlu diberikan kesedaran, pendedahan dan latihan yang mencukupi bagi memastikan mereka menggunakan media sosial secara beretika. Guru juga perlu faham garis panduan yang lebih jelas perlu diwujudkan oleh pihak berkaitan untuk mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan pendidik. Seterusnya, bagi meningkatkan imej profesion perguruan berpandukan teras budaya ilmu, itu TBI, adalah dengan memperkasakan latihan guru dalam etika dan perundangan berkaitan penggunaan media sosial. Kemudian, mewujudkan sistem pemantauan dan sokongan berterusan bagi memastikan pematuhan terhadap garis panduan yang ditetapkan. Dan akhir sekali adalah meningkatkan kesedaran dalam kalangan guru dan pelajar mengenai kepentingan penggunaan media sosial secara profesional dan beretika.
Sekian saja daripada saya dan rakan-rakan. Sekian, terima kasih.